Gaji naik 150, kos hidup naik 300. Dah masuk tahun 2026 ni, ramai yang dapat kenaikan gaji. Tapi bila pergi pasar, isi minyak, bayar bil, baru tersedar. Kos hidup naik 300. Gaji naik, tapi hidup tak pernah rasa lega. Bukan soal tak pandai urus duit. Bukan sebab kita boros, tapi sebab kuasa beli duit makin jatuh. Duit yang sama tak boleh lagi beli benda yang sama macam dulu. Sebab tu ramai pekerja makan gaji rasa penat. Kerja bertahun-tahun tapi simpanan tetap tak bergerak. Akaun bank ada duit tapi nilainya makin kecil tanpa kita sedar. Di sinilah anda perlu mula ubah strategi. Bukan strategi tambah hutang. Bukan kejar pelaburan yang pelik-pelik, tapi tukar sebahagian simpanan kepada emas. Bila simpan emas, kita bukan nak cepat kaya, tapi kita nak lindungi nilai kerja keras kita pada hari ini. Inflasi berlaku setiap tahun. Harga barang naik, kos sara hidup naik, kuasa beli duit makin mengecil. Tapi harga emas ikut naik sekali. Emas pertahankan kuasa beli. Walaupun gaji mungkin naik sikit, sekurang-kurangnya simpanan kita tak dimakan inflasi. Anda tak perlu nak tunggu gaji besar. Tak perlu nak mula dengan jumlah yang besar. 100 pun dah boleh mula, kumpul gram demi gram. Cuba fikirkan, apa yang aku buat supaya duit aku pada hari ini bernilai lagi 10 hingga 20 tahun akan datang. Kalau anda pekerja makan gaji dan dah penat kejar kos hidup yang makin laju, mungkin dah tiba masa untuk anda simpan dengan cara yang berbeza. Ambil tindakan sekarang, bagi anak saya bantu untuk mulakan simpanan emas. DM saya sekarang dan saya bantu sebaiknya.